So guys, hari ni kita nak pergi Penang pula, bandar yang penuh bersejarah, makanan yang pun sur padu, dan yang paling penting kita nak terokai sama-sama dengan Yus. Okay, so bas saya pun dah sampai. Ini tiket. Jom kita scan dulu. Simple je. Okay, terima kasih. Tiket kita 3B. So kita dah jumpa seat kita. Let's go. Perjalanan kami mengambil masa lebih kurang 4 ke 5 jam. Tapi seronok sebab dapat relax, tidur, dan yang paling penting, sentiasa ada Yus yang teman kita sepanjang perjalanan. Kita dah sampai Siti dekat bumi Penang Siti. Nampak tu Siti? Itu yang manja kan? Hei. Nasib baik aku main tau. Sorry lah hujan sikit. Tak apa, tak apa. Boleh dah sesat dekat Pulau Pinang ni. Aku ingat aku explore Pulau Pinang ni seorang-seorang. Sedih lah. Takkan nak biar explore seorang-seorang kat Pinang ni. Itu tu kan makan nasi kandar pun seorang-seorang. Janganlah, janganlah buat sedih sangat. Aku sendiri lah. Tunggu apa ni? Jom. Jom. Nak drive? Nak drive tu ni? Aku sendiri nak try performance S70 ni. Are you sure? Ya. Kau betul kau boleh bawa kereta ni? Betul. Ada sebab orang panggil aku touring tour Malaysia. Touring tour Malaysia lah. Ni anak hantu Penang tau. Jom kan. Simpan barang kat belakang. Jom. Let's go. Wow. Okay, jom. Jom. Guys, Siti saya tak boleh duduk belakang, ke depan ni. Siti? Siapa Siti? Ya. Jom ni je Siti. Table body aku ni. Tak ada kat sini ya. Cuba kan letak sini. Ada lagi tak? Aku nak tengok. Ini table body hang untuk trip ni. Okey, betul. Nama dia Lemi. Lela. Lemi. Lela. Ini coklat kan? Coklat dengan Coklat lah gawi. Yakin? Sini jeruk. Jeruk paling. Jeruk baruku. Zarid, hang kalau main Penang ni, hang memang kena try lah nasi kandar. Of course. Aku ada satu pot nasi kandar yang paling baik sekali kat Pulau Pinang ni. Dekat mana? Dekat mana lagi? Dekat Din Maju. Nak tahu sekarang ni rasa dia sama tak daripada dulu sampai sekarang? Ni Din Maju tau. Number 1. Tak Betul. percaya? Jom kita try. Jom. Let's go guys. Let's go. Campur 2. Nasi biryani 3 in 1. 3 in 1 ah. Kau cakap kopi tau, nasi kandar pun 3 in 1. Tadi kita ambil dah kan? Mau kuah campur dulu. Kuah campur. Kau. Ni orang panggil kau. Jom. Oh yo. Telai Liuk. Lain macam Lain macam kan? Cepat. Tak sabar dah ni nak makan. Jom. Kan nasi kita nasi 3 benua tau. Sur. Tapi okeynya. Dah sikit kan? Okey. Nasib baik ada Yus lemon tea ni kan. Dia balance kan balik rasa pedas kari tu. Betul. Yus lemon tea ni, dia rasa dia light-light je. Tapi dia punya kick tu, bila kita makan nasi kandar, dia jadi apa tau? Memang sur. Settle lah. Lamb shank, udang, kuah campur, segala nasi semua dah ada dalam perut. So sekarang ni mata pun dah layu, kita nak on the way pergi hotel pula, kita nak freshen up buat apa semua. Tapi saya memang tak boleh bawa kereta dah ngantuk. So Lela yang bawa kereta. Tapi saya tak tahu Lela kat mana sekarang ni. Alah, Lela ada dalam kereta dah guys. Dah, saya gerak dulu. Lela, tunggulah. Okey guys, sekarang dah settle semua.
Siti pun nak tidur kejap. Kita nak pergi check in hotel. Right, jom. Ni bilik saya. Jom. Okey, inilah bilik saya. So, benda first kita kena buat apa? Lompat dah. Hop! Okey, jumpa malam ni kat Batu Peringgi. Ciao. Halo. Halo. Mantap, sampai sudah. Let's go, let's go. Pergi mana? Pergi mana? Let's go to the beach. Hi, Proton. Take us to Batu Peringgi. Yay, 10 km saja 24 minit. Let's go. Kita kat mana sekarang ni, Lela? Kita dekat Peringgi Hut sekarang ni. Peringgi? Peringgi Hut. Penang ni memang dia punya food, dia punya culture, dia punya nature dia punya nightlife. Memang best gila. Cheers. Cheers. Oh, rasa Yus Lychee ni refreshing habis kan. Betul, refreshing. Rasa apa semua jadi buah-buahan dia tu. Dia punya fruity tu nice. Memang kena dengan vibe kita tengok api tadi, dengan vibe pantai. Momen macam ni lah yang kita nak ingat sampai bila-bila tu. Ada news, ada vibes. Welcome to Utara. Morning guys. So pagi tadi saya bangun-bangun memang terus lapar dan saya tanya Siti. Siti nak makan dekat mana? And then Siti bagi tahu dia nak makan dekat Roti Bakar Hutton Lane. Kita ada sarang burung cheese, kita ada nasi dalca, kita ada roti goyang cheese dengan ni yang paling special. Ni yang paling legend, kita ada Hutton Lane ayam. Kita nak tengok makanan-makanan ni combo dengan susu Yus soya ni legendary ataupun tidak. Jom, let's go. Yus susu soya ni rasa dia creamy, dalam masa yang sama dia light tau. Dia tak berat. Lah ni kita dah habis makan. Kita nak pergi escape Penang pula. Jumpa Lela dekat sana. Lela! Lari! Laju betul yang awak. Kereta ni pecut laju tau. Kereta ni yang buat? Kereta ni dia high performance. And Han nak tahu dah harga dia bawah 100,000 sahaja. Bawah 100,000? Yes, bawah 100,000. Han kena beli sini. Han dah ready? Han dah ready belum? Sama-sama ready. Let's go. Okay guys, sekarang ni kita akan main zip coaster. Oh, gitu. Wah, kita dah sampai dah guys. Oh, understand. Sikit je, tak banyak pun. Boleh bagi ready ya? Dia tadi dia cakap benda ni santai. Dia kumpul. Sikit je, tak banyak pun. Dia cakap santai. Jumpa dia cakap. Wow! Ya, tahu. Windy ni, Mak! Mak, kita bangga. Apa-apa pun, make up kita masih chill. Tapi kurang ajar punya Ali. Dia kata benda ni santai. Santai apa aku pun tak tahu lah. Dia cakap santai, ni tak santai. Dia pasal ni. Dia nampak kaki dia tu punya ni. Dia kalau relax dia tak fun. Dia kena bagi zigzag sikit pun fun. Itu macam Tepa yang eja. Tepa yang eja. Bagi kami jadi lugu tu. Kita dah habis dah. Habis permainan yang santai. Tapi kalau nak santai sangat tu, kita nak pilih yang lagi tak santai. Saya janji yang ni santai. Hampa yang ni memang betul-betul santai. santai. Dia janji. Dia janji kan? Dia janji. Okay. Ya, sikit. No, my king.
No, King, deja vu. Run. Siapa tu? Kenapa lagi? Kenapa lagi? Kenapa lagi? Kenapa lagi? Kenapa lagi? Buat dua swing. So sekarang ni Dia buat ini satu swing, kita sana kat buat. kite flyer. Aku nak balik. Anda ready? Ready? Pegang kuat. Okey, boleh? Okey. Aku dah kata dah dia ni raplar macam tu. Acting betul kita nak main. Ya, tak apa benda apa dia nak pergi benar. Macam gila hari ni. Nak atas tu, nak atas tu, nak atas tu. Kita pula satu tangan lah bawa, brother. Okay guys, so hari ni kita akan naik the world longest water slide. Go, bye bye. Nampaknya kita berjaya. Jaya, kita bawa mak kita bangga. Kita bawa bapak kita bangga. Macam mana escape tadi? Best tak? Abang tengok aku mainkan tadi memang senang lah macam budak-budak level je kan. Jangan buat kemas. Nah, hang penakut macam apa je kat dalam tu tadi? Hai, jangan bagi tahu. Lepas ni aku nak buat hampir dekat main attraction yang ada kat Pulau Pinang ni. Apa dia? Kita nak pergi street art dengan Chill JT. Apa dah tak? Tak pernah. Okey, jom. Jom, let's go, let's go. Let's go. Jom guys. Kalau cerita pasal Pulau Pinang ni memang viral, memang famous. Betul. Pasal street art. Kalau tengok semua lukisan-lukisan dekat area street art ni, ini semua menceritakan latar belakang orang Pulau Pinang ni. Betul. Kehidupan daripada dulu sampai sekarang ni. Sebab itulah bukan sekadar domestik tau, tapi international tourist pun Betul. sanggup datang sini nak tengok live action mural-mural yang ikonik Betul. macam ni. So kalau Lela tanya saya dah ready. Jom kita tengok dekat Pulau Pinang. Let's go. Best gila sambil-sambil kita jalan, kita tengok all the nature, the culture. Kita nampak foreigner. Berbilang bangsa. Berbilang negara. Ini yang famous dekat street art ni. Dia punya umbrella ni. Comel. Lagi? Let's go. Sambung naik picture kita. Let's go. Oh, ini legend lah. Ni gambar ni lama tau tak kalau Zari nak tahu. Oh, iya ke? Lama gila gambar ni. So ni aku nak kena buat macam ni juga. Oh, sama tinggi lah. Dia lagi tinggi barang. Hang nak kata aku pendek Dah. ke? Doa. 3. Nampak dah tu masjid tu? Kenapa dia ada lubang kat bawah tu? Zaman peperangan dulu. Zaman peperangan tu, itulah bukti peluru ditembak. Peluru ditembak di situ, di bulat tu. Sebelum kita kena tembak, biar kita gerak next Let's location. go. Ada Kita kena 998 tembak, lagi mampu. location. Okay, jom. Nampak dah kedai-kedai dia pun, heritage kan? Nampak? Sebab dia pun nak mengekalkan struktur binaan tu. Kita nak naik dekat main road tau, dia bencong. Main road guys. Okay, kita dah sampai dah. Kita sampai kat mana ni, Lela? Kita dah dekat Chill JT. Ini real tau. Ini bukan dibuat semula apa semua dah. Ini memang real. Oh, ini memang original. Memang nak original. pergi ke JT punya on the way tu. Vibes tak? Ini legend guys. Ini legend, korang kena tengok ni. Ini legend guys. Kita jumpa dekat JT untuk buat bye-bye yang terakhir. Bye. Hai Penang ni, setiap tempat ada cerita. Setiap sudut tu ada jiwa, ada rasa dia sendiri kan. Kadang ini bukan soal tempat tau, tapi ini soal kita pergi dengan siapa. Kalau kita pergi dengan orang yang special, even a little thing pun rasa sangat-sangat special kan. Betul. Pada korang yang nak datang Pulau Pinang, jangan sekadar cari tempat, cari view je tak, korang kena cari rasa dia, cari pengalaman. Barulah korang akan lagi appreciate Pulau Pinang ni.
Jom Malaysia, ada Yus, ada vibe. Jangan lupa join kontes Jom Malaysia, ada Yus, ada vibe. Bermula dari 5 November hingga 31 Disember, korang akan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM50,000 dan juga hadiah mingguan untuk korang. Yus Travel Buddy. Aku nak kena pergi ni. Pergi balik lah. Bye. Okay, bye. Wira dan Manja. Selesai dah Pulau Pinang, Siti. So next location kita nak pergi mana pula? Siti? Hah? Cek. Itulah bunyi cicak.